Tan Sri semalam pertemuan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin di kediaman diusilakan mungkin ada yang boleh dikongsikan antara inti-partinya. Pertemuan itu ialah untuk mengukuhkan hubungan parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional untuk eratkan lagi dan kita hadapi pilihan raya secara bersama. Itu saja, bincang berdasar saja. Ya. Maksudnya sekarang ni dari segi hubungan Perikatan Nasional dalam Perikatan Nasional tak ada sebarang masalah. Alhamdulillah masih ada. Walaupun kita berbeza pendapat, tapi kita bersatu dari segi dasar dan matlamat. Ya. Daripada segi pelantikan Ketua Pembangkang, macam semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam press conference ada kata supaya disegerakanlah pelantikan tu. Jadi macam mana di kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional? Itu diserah kepada PAS. Rakan-rakan serah kepada PAS dan perlu diketahui bahawa pemilihan Ketua Pembangkang ini perlu mengambil kira. Bukan sahaja ahli PAS termasuk semua ahli Parlimen Pembangkang. Sebab itu kita perlu menunggu pandangan daripada semua. Sama ada PAS sendiri, termasuklah parti-parti komponen, termasuk ahli-ahli Parlimen Pembangkang daripada Malaysia Timur. Akan ditanya, kena ambil masa sikitlah untuk nak lantik Ketua Pembangkang. Ya. Mungkin kita ada letakkan tempoh Tan Sri sehingga bila tu? Sehingga Parlimen akan datang. Panjang lagi. Parlimen bulan berapa? Bulan 6. Ya, dah panjang lagi. So, sebelum tu, Tanila? Ya. Tan Sri, ada urut-urut lah katakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin mungkin akan menyertai PAS. Jadi sejauh mana kebenaran? Itu terpulang kepada diri beliau sendiri. Nak ikut parti mana. Ya, kita tak boleh paksa. Ya, ya. Sekiranya berlaku tu macam mana tu Tan Sri? Bukankah ada mungkin berlaku apa konflik dalam bersatu sendiri? Itu satu andaian. Saya tak boleh jawab soalan andaian. Benda tak berlaku lagi. Bila berlaku tu kita akan bincang lah. Ya. Maksudnya Tan Sri daripada segi kawasan Ketua Pembangkang tu memang solid daripada PAS lah ya? Kita sebuah negara demokrasi. Perlu menghormati hak pandangan masing-masing. Sebab itu PAS tidak mengamalkan diktatorship. PAS melihat pandangan semua pihak. Kalangan pembangkang. Di mana pemilihan Ketua Pembangkang ni terpulang pada parti-parti dan terpulang kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Ya. Sebab itu kita mengambil masa sedikit untuk bertanya semua pihak bagi pilih Ketua Pembangkang. Ya. Tan Sri, tempoh masa yang lama yang diambil agak lama lah. Mungkin memberikan kesan ke ataupun tanggapan yang tidak ni daripada segi UMI sendiri. Parlimen tak bersidang lagi. Parlimen bersidang bulan 6. Orang tua kata biar lambat asas selamat.